Okay, hi everyone. So my name is Nur Aidana Dirmit Ahmad. Nama saya Maisara Mizaluddin. Boleh panggil saya Sarah. Hello, my name is Wan Xing. I'm from China. Nama saya Muhammad Zahir Hamdan. Adanya bin Abu. Hai, nama saya Ashikin Jamaluddin. Dan nama saya Nili Adina Amira. Kenangan yang paling best dalam sepanjang saya belajar geofizik ni, of course kita orang dapat pergi site. Then ada satu site tu kami pergi dekat Taman Negara, kita ambil sampel, kita dapat hiking pergi sana, and then kita ada juga buat field camp. Kita dapat belajar banyak method which is stability, seismic, gravity dan magnetic. Best moment during dekat USM ni is we lecturer lah. Lecturer geofizik sangat sporting and they guide us along the way until I am today. Sepanjang belajar geofizik ni ialah lecturer dia sendirilah. Korang takkan dapat lecturer mana-mana kot kat subjek lain. Ini paling santai, paling enjoy rasanya. Korang tak payah risau lah. Tu memang benda paling best waktu kita orang belajar geofizik. Korang takkan rugi lah. Untuk subjek yang paling best bagi saya adalah subjek seismik, sebab it's a new thing for me. Sebelum ni saya tak pernah dengar apa pasal seismik, so dia adalah something yang baru untuk saya. So saya enjoy belajar pasal seismik. Subjek yang paling best, saya suka belajar semua method yang geofizik ada lah. Contoh macam seismik, resistivity, dan benda tu best lah daripada data acquisition sampai ke kita buat report. Semua tu memang best sebab kita boleh tahu apa yang below subsurface. Yang paling best adalah during field trip oceanography dekat Pantai Kerachet. Lepas tu plan seterusnya adalah saya nak try untuk job hunting lah. Tentunya lah yang untuk nak 4 years sekarang, carilah tempat intern yang elok, yang boleh bagi pengalaman kat korang lah. Sebab bukan senang nak intern tempat yang boleh gain experience macam-macam. Dan good luck lah nanti in future dapat kerja. So for the practical physics, I think it's a really high salary work in the world. So if you graduate, maybe you get a high salary work in the company or another countries like Europe or Australia. So thank you very much and thanks everyone to help me. Jika saya boleh describe geofizik in 3 words, saya akan cakap belajar mengenali bumi. Alright, itu je. Terima kasih. Describe geofizik in 3 words. They're adventurous. It's a learning experience and it also playful. Itu saja. Terima kasih. Itu je. So geofizik best. Terbangkanlah tinggi, tapi